Cobaan suara 1, 2, 3. Kita share dulu. Kita share dulu. Baik, kita mulakan kelas pengajian Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tengah ini dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم افتح علينا رحمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما.
اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kita pernafasan, masih lagi memberi kita kesihatan, masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti kelas pengajian Ramadan Daurah Ilmu Faraid menggunakan kitab Nurul Muhtadi, yang mana pada tengah ini kita telah masuk kepada sesi yang ke-16. Jadi hari ini kita terpaksa buat banyak sikit supaya kita dapat kejar lah. Kita pun dah nak masuk 15 Ramadan, tetapi tengah kitab pun tak berapa nak sampai lagi. Jadi kita kena baca laju sikit lah. Tapi laju pun saya macam tu lah. Apabila whiteboard penuh, saya pun ikut malas dah. Kita nak sambung banyak lagi kan. Saya selalu macam tu. Kalau kelas pada bulan biasa, penuh whiteboard, kita akan berhenti. Tapi kena tengok keadaan. Kalau kata waktu tu ada lagi, huraian pun kita boleh sambung lagi, maka saya terpaksa padam lah. Maksudnya saya ambil gambar, kemudian saya padam lah. Baik. Jadi kita tanpa membuang masa, kita buka pada muka surat 26, kitab Rumi, pada baris yang ke-5, iaitu pada tajuk cucu perempuan baginya 4 kelakuan. Kitab Jawi boleh buka pada muka surat 20 pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 daripada bawah. Okey, baik. Jadi kita terus kepada pembacaan kitab. Qala al-musannif. Cucu perempuan. Apabila disebut cucu perempuan yang datang daripada anak laki-laki. Kalau kata cucu perempuan ataupun cucu lelaki yang datang daripada anak perempuan, itu adalah zawi arham. Okey, baik. Jadi kalau mana-mana waris yang datang jalur zawi arham, maka tak dapat lah. Baik, contoh macam mana? Cicit lelaki datang daripada cucu lelaki, datang daripada anak perempuan si mati. Maka cicit tadi tu adalah zawi arham juga. Okay, baik. Kelakuan yang pertama daripada 4 kelakuan ni, 1. Nisfu, bila? Kaedah syarat dia jika tunggal, yakni seorang, maksudnya cucu perempuan, diri cucu perempuan tu seorang. Dan tu syarat tambahan, dan wawu li jam'in, yakni semata-mata himpun. Kena tunggal, lepas tu lagi pula, dan tiada anak perempuan lagi pula, jangan ada anak perempuan. Kalau kata ada anak perempuan seorang, maka anak perempuan akan ambil 1/2, cucu perempuan akan ambil 1/6. Saya kira sebutlah pada masalah sudus, saya kira sebut. Tapi kalau kata anak perempuan tu berbilang, maka anak perempuan dah ambil maksimum, yakni 2/3, maka cucu perempuan kena hijab, kena halang. Okey, itu yang pertama. Yang pertama dia ada 2 lah syarat dia. Mesti tunggal, yakni seorang cucu perempuan tadi tu. Dan tiada anak perempuan. Lagi pula tak ada anak perempuan dalam kematian, dalam satu kematian si mati tu. Jangan ada cucu perempuan daripada anak lelaki dan jangan ada anak perempuan bagi si mati. Okay, baik. Yang kedua, yakni kelakuan yang kedua, yakni fardu yang kedua tu adalah 2 sulus, yakni 2/3. Apabila kita sebut 2/3 macam sesi yang sebelum ni, yang sebelah pagi tadi saya sebut dah. 2/3 adalah maksimum bagi anak perempuan yang berbilang, ataupun cucu perempuan yang berbilang, ataupun saudara perempuan yang si ibu sebapa berbilang, ataupun saudara perempuan yang sebapa yang berbilang. Maka itu adalah maksimum. Baik. Jadi 2 sulus yakni 2/3 bila? Qaid syarat dia tu jika berbilang. Itu 1. Maksudnya cucu perempuan ada bilangan dia 2 orang, 3 orang, 4 orang dan seterusnya. Itu berbilang. Boleh. Dan cucu perempuan tu pula bukannya maksudnya kalau ikut
kita kata kaedah hasaniyah nampak seperti daripada anak lelaki yang satu kemudian cucu perempuan, tapi kalau ikut kita pakai pokok pewarisan yang lain, maksudnya mana-mana daripada anak bagi si mati, anak lelaki bagi si mati, tak kisahlah anak A, maksudnya anak lelaki A, B, C, semua ada anak, maksudnya semuanya ada cucu bagi si mati lah, semua ada cucu daripada anak A, daripada anak B, daripada anak C bagi si mati, maka cucu-cucu tadi tu kita rangkum sekali lah. Okey, baik. Jadi jika nak dapat dua sulus ni, jika berbilang, yakni cucu perempuan tu berbilang, lagi pula syarat dia, dan tiada anak perempuan. Boleh lagi pula tak ada anak perempuan. Okay, baik. Jadi kita buat pengiraan, insyaAllah lagi dia lebih jelas lah. Cumanya dekat sini kita kena ingat lah. Kalau cucu perempuan nak dapat 1/2 fardu, mestilah tiada mestilah tunggal dan tiada anak perempuan. Kalau kata nak dapat 2/3, berbilang bilangan anak cucu perempuan tadi tu, kemudian tak ada anak perempuan. Okey, kemudian kelakuan yang ketiga yakni sudus. Sudus yakni 1/6. Bila jika ada anak perempuan, jika ada, yang tadi tu semua tiada. Ni jika ada. Jika ada anak perempuan dan tiada dan tidak ada cucu, yakni cucu, kalau nak sambung boleh juga, kalau nak takdir siap-siap pun boleh juga. Dan tiada ada cucu, yakni cucu lelaki dan cicit lelaki, dan yang mengasobahkan dia, dan yang mengasobahkan dia. Boleh. Dan yang mengasobahkan dia. Ngantuk pula. Hari. Habis. Sebab apa? Sebab cucu, sekarang ni kita sebut bahas mengenai cucu perempuan. Kalau kata ada cucu lelaki, maka cucu lelaki mengasobahkan. Cicit lelaki pun mengasobahkan. Ciut bawah pun mengasobahkan cucu. Cuma dia lapis. Lelaki tu cuma lapis yang lain dah. Cucu perempuan dengan cucu lelaki. Kalau tak ada cucu lelaki, ada cicit lelaki. Cicit lelaki pun boleh mengasobahkan cucu perempuan. Tapi saya tak pernah jumpa lagi lah orang datang tanya yang soalan sampai macam tu. Maksudnya keadaan macam tu saya tak bisa jumpa lagi lah orang tanya. Dengan da'i faraid yang lain mungkin mereka ada pengalaman lah. Baik, seterusnya kelakuan yang keempat, mengambil asabah. Boleh mengambil asabah di sini, yakni asabah bil ghairi. Kalau ikut dalam kitab Rumi dah ada dah. Saya buat. Nombor 4, menumpang. Nombor 4, mengambil. Saya tulis menumpang. Boleh kalimah patutnya. Sepatutnya mengambil lah. Kalau dalam kitab mengambil, kita kena mengambil. Mengambil asabah menumpang. Menumpang mengambil asabah. Saya terbalik nah ayat dia tu. Mengambil asabah menumpang. Kalau ikut dia macam tu lah. Mengambil asabah. Baik, kalau dalam kitab Rumi tu dia agak terbalik lah. Kalau ikutnya dalam kitab Jawi, mengambil asabah menumpang cucu. Atau cicit. Atof lah tu. Cicit atof pada kata cucu. Cucu atau cicit mana? Lelaki. Habis. Baik. Jadi ada 4 kelakuan lah. Tetapi kalau ikut dia ada lagi satu. Yakni asabah ma'al ghairi, seperti anak perempuan tadi tu. Tetapi bukannya cucu perempuan yang mengambil asabah. Cucu perempuan dia akan mengambil kefarduan juga. Sama ada 1/2 ataupun 2/3. Kemudian saudara perempuan yang akan ambil secara asabah, yakni baki. Kalau kata cucu perempuan seorang ambil 1/2, maka baki lagi 1/2 tu bagi saudara perempuan. Boleh. Okey, baik, kita terus kepada pengiraan. Tengah hari ni dia dah panas dah. Panas. Baik, cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki.
Okay, baik. Cucu perempuan daripada anak lelaki, dia ada 4. Baik, 1. Pertama sekali dia ambil 1/2. Baik, apabila 1/2 ni, kita maklum dah lah. Maksudnya bilangan cucu tu sendiri mesti tunggal, seorang. Dia akan ambil 1/2. Maka 2 ni asal masalah. Cucu perempuan ambil 1/2 daripada 2. Maka dapat 1. Baki 1 kepada Baitul Mal. Baik, habis. Itu kalau kata nisfu, yakni 1/2. Mesti anak cucu perempuan tu mesti tunggal. Tunggal yakni seorang. Dalam faraid ada 2 je. Tunggal berbilang. Ataupun tunggal ramai. Ataupun kita kata seorang ramai, tunggal berbilang. Jadi berbilang ataupun ramai ni minimum 2. Yakni 2 orang dan ke atas. Okay, baik. Kemudian yang kedua. Yang keduanya adalah 2/3. 2/3. Baik, jadi 2/3 ni maksudnya bilangan cucu perempuan itu adalah berbilang. Contoh seperti bilangannya 2 orang. Jadi kalau kita tengok, baki ada 1 lagi, 1/3. Maka kita tulislah siap-siap Baitul Mal. Ni kita tak buat contoh lah, ahli waris lain ada. Nanti selepas ni kita akan jumpa lagi lah masalah-masalah. Masa tu kita maksudnya kita akan jumpa dengan ahli waris yang lain. Tapi pada asalnya kita kena faham, apabila cucu perempuan daripada anak lelaki bilangan dia berbilang, maka dia akan ambil dia akan ambil 2/3. Baik, kemudian kita ada 1 je makhraj, 3 naik jadi asal masalah 3. Cucu perempuan nak ambil 2 daripada 3 ni, saya congok tu lah. Dapat 2. Kemudian cucu perempuan tu pula 2 orang, maka kita bagilah seorang 1. Maka baki 1 kepada Baitul Mal habis. Baik, seterusnya yang ketiga. Boleh yang ketiga 1/6 kan. Yang ketiga adalah 1/6 sudus. Cuma 1/6 ni kena ingat. Anak perempuan mesti bilangan seorang. Maksudnya kena ada anak perempuan, cucu perempuan. Anak perempuan bilangan seorang, dia ambil 1/2, maka cucu perempuan akan ambil 1/6. Sebab apa 1/6? Kerana dia nak melengkapkan 2/3 ataupun dia panggil takmilah sulusain, yakni melengkapkan 2/3. Sekali kita terang apa yang dimaksudkan dengan melengkapkan 2/3. Baik. Jadi untuk masalah 1/6 ni maksudnya macam mana? Adanya anak perempuan, adanya cucu perempuan. Anak perempuan. Okey, anak perempuan mesti bilangan dia seorang. Cucu perempuan tak kisahlah bilangan dia berapa. Buahlah seorang. Jadi anak perempuan apabila bilangan dia seorang, dia akan dapat 1/2. Cucu perempuan disebabkan adanya anak perempuan bagi si mati, anak perempuan si mati ambil 1/2, maka cucu perempuan akan ambil 1/6. Jadi kita ada makhraj 2 dengan 6. 2 dengan 6 itu adalah tadakhul, bermasuk-masukkan. Maka kita ambil nombor paling besar, yakni nombor 6. Jadi anak perempuan nak ambil setengah daripada 6, yakni 3. Cucu perempuan nak ambil 1/6 daripada 6, 1. Maka kita ada baki. Baki balik kepada Baitul Mal. Baki dia berapa? Baki dia 2. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok dekat sini, lah. Kalau kita tambah saham ataupun habuan anak perempuan dengan cucu perempuan, kita akan dapat 4. Boleh? Jadi 4/6. 4/6. Bila 4/6 ni, bila kita kecilkan, kita akan dapat 2
2/3 nampak? 2/3 tu adalah maksimum bagi pendapatan perempuan. Yang mana saya sebut tadi, kalau kata 2/3 ni, kita kena buat nota 2/3 kan. Kita nota tu kita tulis bawah ni. Okey, baik. Baik, maksimum 2/3. Jadi maksimum 2/3 ni sama ada ahli waris tu sendiri bilangan dia berbilang ataupun yang macam ni lah. Maksudnya dia terpecah kepada 2 lah. Kan? Ahli fardu. Siapa ahli fardu dekat sini? Ahli fardu dekat sini ialah anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki atau A atau K1. K2 yang bilangan berbilang. Berbilang atau ramai. Ni 2 orang dan ke atas lah. Okay, habis. Yang kedua, yang kedua tu nak katanya 2/3 tu seperti baik, seperti berikut. Jadi dia ada 2 lah. Dia ada 2 set. Kita buatlah 2.1, 2.2. Baik, kalau 2.1 ni merah pun nak habis kan. Ada lagi merah. Nak habis kan. Okay, baik. Sekejap lagi tengok balik dalam gambar ni. Saya dah tulis kecil dah ni. Maksudnya, satu orang anak perempuan tambah apa? Tambah cucu perempuan daripada anak lelaki. Satu orang anak perempuan tambah cucu perempuan daripada anak lelaki. Baik. Ataupun yang terakhirnya, yang 2.2 ni, ataupun satu orang K1 tambah K2. Tu. Boleh. Boleh Kita tulis kat sini kelakuan. Kelakuan kelakuan 23. 23 tu yang ni maksimum lah, maksimum.
Okay, baik. Habis. Kemudian yang keempat untuk kelakuan cucu perempuan ni, dia kata apa? Mengambil asabah. Mengambil asabah. Sama macam anak perempuan lah, yakni asabah bil ghairi. Ingat, bila asabah bil ghairi, 2 nisbah 1. Contoh macam mana? Apabila cucu perempuan tu ada bersama dengan cucu lelaki. Kan, cucu perempuan ada dengan cucu lelaki. Pun sama jugalah kita buat bilangan seorang-seorang. Okey. Jadi apabila asabah bil ghairi, macam tadi je lah, kan? Satu orang lelaki darab 2 kepala sama dengan 2. Ataupun kita buat, kali ni kita buat lain sikit. Kita buat 2 orang anak perempuan lah. 2 orang anak perempuan, 2 orang anak cucu perempuan, 2 orang cucu lelaki. 2. Kita bagi lebih sikit. Kita buat contoh yang lain pula kan. 2 darab 2 dapat 4. 2 orang perempuan darab 1 kepala. Kita akan dapat 2. Maka kita tambah yang ni, kita akan dapat 6. Kenapa 6 kepala? Maka next masalah 6. Jadi cucu perempuan daripada anak lelaki dia nak ambil 2 bahagian. Cucu lelaki dia nak ambil 4 bahagian. Maka seorang 2, yang ni seorang 1. Habis. Okey, baik. Jadi harap boleh lah tu. Okey, habis untuk cucu perempuan. Okey, sambung lagi. Saudara perempuan si ibu sebapa. Qala al-musannif. Saudara perempuan seibu sebapa. Baginya, dia kata saudara perempuan seibu sebapa 4 kelakuan. Saudara perempuan seibu sebapa kalau kaedah asalnya K1. Kalau bahasa Arab syakikah. Kalau simbol da'i faraid yang lain ataupun guru faraid yang lain, dia akan guna macam mana? SIBP ataupun SPIB. Tu. Boleh. Kan? Okay, jadi saudara perempuan si ibu sebapak kan, maksudnya dia ada beberapa lah. Sama ada kita sebut sebagai, kalau kaedah asalnya K1, ataupun kalau kaedah moden sikit dia panggil SPIB ataupun SIB, saudara si ibu sebapak perempuan, ataupun kalau bahasa Arab dia syakikah lah. Syakikah. Ni semua sama je. Jadi pilihlah kita nak pakai yang mana-mana. Kalau ikut Arab mudah lagi lah. Kalau kita tulis bahasa Arab dia mudah lagi. Tapi atas ikut kesesuaian lah. Kalau ni 2 nombor, 2 huruf je. 2 je. K1. Yang ni SPIB ataupun SIBP. Ikutlah. Tapi kalau dengan saya pakai yang kaedah asalnya lah. Lepas tu nanti dah terror dah, cari lah guru lain pula kan. Jadi guru lain, ikut guru lain tu lah dia pakai simbol yang mana. Baik. Kitab Jawi buka pada muka surat 21. Tengok muka surat 21 pula. Kitab Rumi masih lagi muka surat 26. Baik. Saudara perempuan si ibu sebapa, baginya saudara perempuan si ibu sebapa 4 kelakuan. Ada 4 juga. Baik, kita tengok.
satu nisfu jika tunggal. Tunggal yakni seorang diri lah. Yakni saudara perempuan si ibu sebapa tu ada seorang diri dia. Maka dia dapat nisfu 1/2. Okay, baik habis. Yang kedua, kelakuan yang kedua, 2 sulus, yakni 2/3. Bila? Jika berbilang. Jika berbilang, yakni ramai lah. Jika ramai lah, saudara perempuan si ibu sebapa tu ramai. Ada ramai. Habis. Tu dia tak ada syarat-syarat apa tu. Dia tak bersambung dengan mana-mana syarat tu. Okey, baik. Tengok lagi nombor 3. Mengambil asabah. Mengambil asabah. Kalau dalam kitab Jawi, mengambil asabah menumpang saudara lelaki. Kalau kitab Rumi, saya tak tahu lah pasal apa saya tulis terbalik. Kitab Rumi saya tulis menumpang mengambil asabah. Yakni ABQ. Menumpang anak atau cucu lelaki. Okey, baik habis. Berbelit-belit sikit kan. Nanti kena edit balik lah. InsyaAllah nanti cetakan seterusnya kita edit balik lah. Kita cuba selaraskan dengan yang Jawi lah. Okey, baik. Maksudnya kelakuan yang ketiga ni mengambil asabah, yakni ABQ. Yakni asabah dengan yang lain ataupun bahasa Arab asabah bil ghairi. Menumpang saudara lelaki, yakni saudara lelaki si ibu sebapa. Apabila si mati meninggalkan saudara lelaki si ibu sebapa dan saudara perempuan si ibu sebapa, maka saudara lelaki menarik saudara perempuan dia daripada ambil fardu kepada mengambil secara asabah. Itulah yang kita nak kena fahamnya. Okay, baik, habis. Yang keempat mengambil asabah, yakni AMQ. Tulis bawah tu AMQ. Kalau yang Rumi dah ada dah, Jawi je tak ada kan. Yakni asabah ma'al ghairi lah. Mengambil asabah, yakni asabah ma'al ghairi, menumpang anak atau cucu. Cucu atau pada kata anak lah. Jadi kalau kita nak mudahnya, kita tulis siap-siap pun tak apa. Anak, yakni anak perempuan atau cucu perempuan. Maksudnya si mati meninggalkan anak ataupun cucu perempuan. Kemudian adanya saudara perempuan si ibu sebapa. Maka pada ketika itu, anak ataupun cucu perempuan tadi dia akan ambil kefarduan dia. Maka saudara perempuan si ibu sebapa dia akan ambil baki. Yakni asabah secara asabah lah. Baik, habis. Baik. Jadinya, itulah kalau nak buat pun panjang juga ni. Tapi tak apalah, kita buatlah, kita ro'ingan. Okay, baik. Jadinya, rasa habis dekat ni lagi. Okay, kita ada satu. Yang ni nak ambil apa? Nisfu, 1/2. 1/2 syarat dia mesti saudara perempuan si ibu sebapa tu tunggal. Kes satu mesti tunggal. Bila macam tu mestilah ada baitul mal. Sebab apa? Sebab tak habis. Jadi asal masalah naik 2 sebab makhraj ada 1 je, 2. Maka 1/2 daripada 2. Saudara perempuan nak ambil 1, maka bakinya 1 kepada baitul mal. Habis. Okay. Dah tak terang panjang dah lah. Baik, kedua nak ambil 2/3. Ingat, apabila 2/3 itu adalah apa dah? Itu adalah maksimum. Ni maksimum ni. Max. Max, ni max. Baik, maksudnya bilangan saudara perempuan tadi tu mesti berbilang. Okay, 1 nak ambil 2/3. Maksudnya dia tu berbilang. Kita buat 2 orang. Kita jangan susah-susah contoh ni. Kita buat mudah je lah dulu. Nanti kita kias. Nanti bila kita buat masalah yang lebih kompleks, yang masa tu tak apalah. Okay, baik. Untuk peringkat permulaan ni kita buat contoh macam tu lah. Seorang mati, 2 orang. Maksudnya
kita kata waris tu bilangan dia seorang ataupun bilangan dua. Untuk permulaan kita buat latihan biar senang dulu. Nanti bila kita nak kiaskan kepada yang lebih susah, barulah kita tambah bilangan tu. Okey. Sebab pada peringkat permulaan ni kita nak faham dulu. Baik. Kes satu yang ni saudara perempuan si ibu sebapa ramai. Ini contoh 2 orang. Maka dia akan ambil 2/3. Jadi makrah dia 3. Jadi saya shortcutkan terus. Jadi saudara perempuan si ibu sebapa dia nak ambil 2/3 daripada 3, yakni 2. Maka bagi 1 kepada Baitul Mal. Habis. Baik, seterusnya. Apa tu ada 2 asabah kan? Asabah bil ghairi dengan asabah ma'al ghairi. Baik, apabila kita sebut mengenai asabah bil ghairi dengan erti kata apa? Dengan erti kata adanya saudara lelaki dengan saudara perempuan lah. Maksudnya kita ada K1 dan juga kita ada A1. Ada lelaki perempuan, ada pasangan dia. Anak perempuan pasangan dengan anak lelaki. Cucu perempuan pasangan dia adalah cucu lelaki. Saudara perempuan dia ada saudara lelaki dia. Okay, bilangan pun tak payah susah-susah. Buat satu-satu je. Dia nak ambil secara asabah. Jadi ni kalau ikut macam ni. Dia punya apa tu kita kata apa? Pengiraan dia. Jadi saya shortcut tu lah. Okey. 1/2. Bila nampak 2 ni kita faham dah ni lelaki lah. 2 1/1. Bila 1 ni perempuan lah ni. 1 maka kita tambah jadi 3. Maka 3 ni asal masalah. Saudara perempuan si ibu sebapa dia nak ambil berapa? Dia nak ambil 1. Saudara lelaki si ibu sebapa dia nak ambil 2. Habis. Okay, baik. Kemudian kita ada asabah ma'al ghairi. Yang nombor 4. Kelakuan yang keempat. Baik. Asabah ma'al ghairi. AMQ. Okey, AMQ ni kita lukis dia punya pokok pewarisan untuk kita nak nampak lebih jelas pokok pewarisannya. Si mati meninggalkan K1, yakni saudara perempuan si ibu sebapa, bilangan dia tak kisah berapa. Tapi untuk anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki ni, yang ni yang kita nak kisah bilangan dia berapa. Contohnya kita ada anak perempuan. Dekat sini barulah kita nak kisah sama ada bilangan dia 1 ataupun bilangan dia 2. Sebab dia tak sama pengiraan dia tu. Untuk saudara tak kisah bilangan dia berapa. Tapi yang kita nak kisah adalah anak perempuan tu bilangan dia berapa. Okey, baik. Ni kita kata situasi 1 lah ni. Ya, yang tu situasi 1. Kat sini kita buat situasi kedua. Baik, situasi kedua, yakni si mati ada anak perempuan, bilangan dia berbilang. Kemudian kita ada K1. K1 macam kita kata tadi, tak kisah bilangan dia berapa. Tapi nak mudah kita buat 1 lah. Baik, jadi kita bagi ke farduan lah. Kita bagi ke farduan. Kita tengok anak perempuan dulu. Anak perempuan disebabkan bilangan dia, kalau situasi 1 lah, sebab bilangan dia seorang, maka dia akan ambil 1/2. Okay. Kita tengok dekat situasi kedua pula. Situasi kedua, anak perempuan bilangan dia berbilang, yakni 2. Maka dia akan ambil 2/3. Okay, habis. Itu kefarduan
Okay, kita tengok saudara perempuan si ibu sebapa K1 ataupun Syakikoh ataupun kalau bahasa moden SPIB ataupun SIBP. Maka disebabkan dia berhimpun dengan anak perempuan, maka sekarang ni dia mengambil secara asabah. Dia tak ada dah. 1/2, 2/3 tak ada dah. Dia ambil asabah. Yang ni asabah ma'al ghairi. Dia akan ambil seberapa baki lah. Yang ni pun sama juga. Okay, baik. Sekarang ni kita buat kepada pengiraan. Macam mana pula dalam bentuk pengiraan macam mana sekarang ni? Kita ada sekarang ni anak perempuan, bilangan dia nak ambil 1/2. Kemudian kita ada K1. Bilangan dia tak kisah berapa, dia akan ambil secara asabah. Okay. Baik, minta maaf ada gangguan internet. Okay, baik . Okay, jadi sekarang ni untuk situasi pertama, anak perempuan seorang akan ambil 1/2. Situasi kedua, anak perempuan berbilang. Dia akan ambil 2/3. Baik. Jadi sekarang ni anak perempuan dia dapat 1/2 untuk situasi pertama pengiraan dia. Disebabkan ada satu makhraj, naik jadi asal masalah 2. Jadi anak perempuan ambil 1/2 daripada 2, yakni 1. Maka bakinya berapa? Baki 1. Jadi baki 1 nak balik kepada siapa sekarang ni? Kepada asabah. Tapi untuk kali ni, asabahnya bukan lelaki, bukan waris lelaki, tetapi waris perempuan. Okay, dapat satu baki. Yang ni yang dimaksudkan. Terkadang bukannya kita nanti kepada ahli waris lelaki saja. Ada ahli waris perempuan pun dah cukup dah. Dia ahli waris perempuan pun dah cukup dah untuk menghabisi harta pusaka. Cumanya kita tak buat lagi satu situasi. Kalau kita tambah kita tambah adanya ahli fardu. Ahli asabah yang lain. Nanti sekejap lagi kita buat kot. Tak ada ruang dah pula. Tak apa, kita buat yang ni dulu, tak kita tengok. Baik, jadi sekarang ni untuk situasi yang kedua pengiraannya, kita ada anak perempuan yang berbilang. Contoh 2 orang, dia akan ambil 2/3. Kemudian kita ada K1. K1 ni akan ambil secara asabah. Yang ni asabah ma'al ghairi. Bilangan dia seorang. Baik, disebabkan ada satu je makhraj, yakni 2/3, makhraj dia adalah 3, kita naik jadi 3. Jadi saya nak congak terus, anak perempuan akan ambil 2/3 daripada 3, yakni kita akan dapat 2, jadi anak perempuan seorang 1 lah. Maka bakinya 1 kepada siapa? Kepada K1 untuk menghabisi. Okey, baik. Jadi dekat sini kita tengok asabah ma'al ghairi. Apabila asabah ma'al ghairi, walaupun perempuan, dia tugas dia untuk menghabisi harta. Dia tak tunggulah kata nak ada ahli waris lelaki. Tetapi kalau ikut kita kena buat lagi satu contoh ni. Saya padam dulu ni. Saya padam yang ni. Kita buat contoh lagi satu. Lepas tu sekejap lagi saya tulis balik kat sini lah. Saya tulis kat sini. Ni kita padam dulu sebab nak buat situasi yang ketiga. Situasi kedua. Sekejap kita nak buat situasi yang ketiga. Ni kita tutup kat sini. Ini kita buang kat sini lah. Sekejap lagi kita block lah. Baik, situasi yang ketiga. Yang ni semua mengenai asabah ma'al ghairi ni. Ni semua asabah ma'al ghairi ni.
Baik, ketiga asabah ma'al ghairi, kita buat situasi dia macam mana? Masih lagi sama. Si mati meninggalkan anak perempuan, untuk mudah kita buat seorang. Kemudian kita ada K1. K1 ni pula bilangan dia seorang, yakni saudara perempuan si ibu sebapa. Kemudian kita ada waris lelaki, yakni A2. Yakni saudara lelaki sebapa. Ingat kalau kaedah asalnya A saudara lelaki, 2 sebapa. K saudara perempuan, 1 si ibu sebapa. Okey, baik habis. Okey, baik. Jadi kita bagi ke farduan. Ataupun kita letak dulu A2 sebab sekarang ni kita nak fokuskan dekat A2. Apa yang saya cuba sampaikan dekat sini untuk fokus kepada A2. Ini masalah hijab. Dia ada bersabit dengan masalah hijab. Okey, kita tulis dulu. A2 ni kalau ikut ranking dia adalah asabah. Yang ni ABN. Asabah binafsih. Kalau ikut tertibnya, anak lelaki, cucu lelaki, bapa, datuk. Lepas tu A1, yakni saudara lelaki si ibu sebapa tapi tak ada. Kemudian barulah turun kepada saudara lelaki sebapa. Okey, habis. Kemudian kita bagi kefarduan kepada anak perempuan. Anak perempuan sebab bilangan dia seorang, tunggal, maka dia akan ambil 1/2. Kemudian kita tengok pula K1. K1 ni adakah dia dapat 1/2? Dia seorang, dia boleh dapat 1/2, tapi dia ada bersama-sama dengan anak perempuan. Apabila ada bersama-sama dengan anak perempuan, maka dia adalah kelakuan yang keempat, yakni dia menjadi asabah. Yang ni asabah ma'al ghairi. Okey, apabila macam tu kita buat dia punya pengiraan. Allah, ikut kok ni nak buat ni. Nak kena buat kat sini ni kan ikut ni kira ni. Buatlah kat sini. Jadi kita ada siapa? Kita ada anak perempuan bilangan seorang. Kita ada K1 bilangan dia seorang. Kemudian kita ada A2. Okay, baik. Sekarang ni macam mana? Anak perempuan dia akan ambil 1/2 sebab bilangan dia seorang. K1 dia akan ambil secara asabah, yakni asabah ma'al ghairi. Okay, cuma dekat sini kita kena ingat bahawa semasa ataupun apabila K1 kan, apabila K1 jadi asabah. Dia seolah-olah jadi K1. Yang ni dia jadi seolah-olah saudara lelaki si ibu sebapa pada masalah hijab, pada masalah menghijab. Kalau kita kata pada masalah menghijab, apa dia? Masalah menghijab. Yakni A1 kan, A1 akan hijab A2. A1 akan menghijab A2. Maka pada ketika ni siapa kena hijab? Ni A2 kena hijab. Kita buat dengan simbol mim. Maka dia tak dapat lah. Kena hijab. Kita tulis sini. Kena hijab dengan
K1 yang mansubah ma'al ghairi. Habislah. Maka lepas tu kita bagilah. Disebabkan ada satu je makhraj, yakni anak perempuan ada 1/2, makhraj ada 2, naik 2. Anak perempuan ambil separuh daripada 2, yakni 1, maka baki 1. Pada masalah ni, tak dapat. 2 tak dapat, kena halang. Okay, baik. Jadi kita habis dulu setakat tu. Dah panas dah, saya pun dah panas dah ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Macam biasalah. Kalau kata tak faham, mungkin kali pertama dengar, minta ulang-ulang balik lah. Lepas tu apa-apa yang saya sebut, tolong tulis lah. Tulis nota kaki. Kalau kitab Rumi ada ruang banyak, nampak? Kita ada ruang. Saya memang saja buat photostat macam ni. Maksudnya cetak belakang kosong. Bukan tulisan depan belakang tak. Memang saja buat sini. Supaya apa? Supaya ada ruang untuk kita mendobek dekat sini. Catik terus dekat kitab. Jangan catik dekat luar. Sebab saya, pengalaman saya lah mengaji. Saya suka ambil kertas. Apa-apa saja kertas, saya akan dobek lah tanda. Surat khabar. Kalau ada surat khabar yang terdekat, surat khabar pun kita tulis. Kalau ada, mana saya ambil contoh. Ni salah satu kitab yang saya mengaji lah. Kitab lain ada kat bawah. Ni. Kitab Sabila dah. Dah sana. Ni antara contoh kitab. Sebab apa? Sebab apa buku ataupun kitab terbitan page ulang kaji faraid yang dah ke depan lah. Ada yang kebanyakannya saya akan biar macam ni lah. Satu muka kosong. Memang kita akan buat macam ni. Supaya apa? Supaya digunakan. Bukan saya saja buat. Supaya kita dobek buat pengiraan dekat sini juga. Jangan guna kertas lain. Kadang kitab ada. Kertas tu hilang. Jadi kalau nak hilang, biar dobek tu hilang sekali dengan kitab. Hilang dua-dua sekali, tak apa. Jangan kitab ada, dobek pula hilang. Sekejap nak kena cari pula kan. Sebab apa? Ni salah satunya sebab apa. Masa mengaji, pengalaman, apa saja kertas yang paling dekat dengan saya akan ambil. Ni contoh salah satunya. Ni kitab Misbah Munir. Ni saya mengaji dengan Ustaz Zaki masa kat Perak. Ni memang penuh lah. Memang ngaji penuh lah Misbah Munir. Tapi minta maaf lah, saya tak berapa nak ahli dalam ilmu tauhid. Jadi tak boleh nak, tak berapa kelayakan lah nak baca kitab tauhid. Kena cari guru lain lah. Jadi kelayakan saya sekarang ni ilmu faraid. Jadi itulah saya ngajak. Jadi tengok. Habis kertas lah memang. Ni pada ni. Ni salah satunya lah. Tengok. Surat khabar. Tu saya kata, apa-apa saja kertas yang paling dekat dengan saya waktu saya mengaji, memang saya akan ambil lah buat nota. Catik. Tepi-tepi dah penuh. Lah kali, kertas yang paling dekat. Surat khabar. Nampak? Penuh dobek. Memang ada berdobek kat surat khabar ni. Hilang surat khabar ni, habislah dobek. Hilanglah dobek ni. Saya pun tak saling balik kan. Tu. Surat khabar. Ingat je masa mengaji kat Perak dengan Abang Zaki. Surat khabar adalah yang paling dekat. Kita bantailah surat khabar. Jadilah surat khabar ni yang barakah. Harian Metro Jumaat 6 Jun 2014. Ada kat situ. Itulah sebabnya saya buat buku ataupun kitab terbitan Pesulan Kaji Faraid. Kena ada kosong macam ni. Supaya gunalah ruang ni untuk dobek. Tapi dia jadi mahal sikit lah. Kos dia jadi mahal lah. Ni lagi satu. Ni kitab Sabilan. Ni mengaji dengan Ustaz Azri. Dengan Ustaz Anwar. Ada dua lah. Tak pun dah koyak-koyak lah. Ni lagi dahsyat. Ni pun macam-macam kertas kat duduk dalam ni. Ni. Kertas dobek. Kertas pun ada. Kotak pun ada. Kotak ada. Kertas pun ada. Kan? Tapi nak buat macam mana kitab Sabila dia tak ada cetakan yang terbaru yang macam ruang besar-besar tak ada.
Ada ke? Tapi agak tak hilang lah kata ni. Hilang katanya habis kita. Baik. Wallahu a'lam, itu je lah. Baik. Wallahu a'lam. Jadi sedikit bebelan tengah hari kita sebelum Zuhur. Baik. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan kalau ikut lepas Zuhur. Tapi kalau ikut macam ada kerja. Segi apa-apa pun tengok. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada lah. Baik. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علما أقدام وفهمنا فهم سابقين وارزقنا لكنتبين اللهم زدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.